Assalamualaikum dan salam sejahtera. Semoga anda semua berada dalam keadaan sihat dan dipermudahkan segala urusan. Terima kasih kerana kembali menemani perjalanan saya. Hari ini saya mengajak anda meninggalkan seketika kesibukan bandar. Kita tidak menuju ke tempat yang gah, bukan juga ke destinasi pelancongan yang terkenal. Sebaliknya, kita singgah ke sebuah pekan kecil yang masih setia menyimpan wajah lamanya. Inilah Berang Station. Sebuah pekan kecil di daerah Mualim Perak yang terletak di antara Tanjung Malim dan Slim River. Tidak jauh dari sini mengalirnya Sungai Bernam yang menjadi pemisah antara negeri Perak dan Selangor. Dari jauh lagi suasana pekan ini sudah terasa berbeza. Di sinilah bermulanya kisah sebuah pekan yang pernah menjadi persinggahan ramai. Tiada deretan bangunan tinggi, tiada papan iklan gergasi. Yang menyambut kita hanyalah deretan kedai kayu lama yang masih berdiri teguh. Seolah-olah enggan membiarkan masa menghapuskan kenangan yang tersimpan di dalamnya. Tidak hairanlah ramai yang menggelarnya sebagai Pekan Koboi. Gelaran yang lahir bukan kerana kisah filem, tetapi suasananya yang unik, klasik dan penuh nostalgia. Nama Berang Station datang daripada sebuah stesen kereta api lama yang suatu ketika dulu menjadi nadi kepada penduduk sekitar. Dahulu, bunyi wisil kereta api dan kesibukan penumpang menjadi sebahagian daripada kehidupan harian di sini. Malah, suatu ketika dahulu stesen ini turut menyediakan perkhidmatan KTM ETS. Namun masa terus berjalan. Hari ini perkhidmatan itu sudah tiada lagi. Yang tinggal hanyalah bangunan, kenangan dan memori yang masih diceritakan dari satu generasi ke generasi yang seterusnya. Sebalik ketenangannya tersimpan pula sejarah komuniti Melayu Bengkulu yang telah lama bertapak dan membina kehidupan di sini. Apa yang paling menarik perhatian saya ialah bagaimana pekan ini mampu mempertahankan dirinya. Tidak jauh dari sini berdirinya Proton City, lambang pembangunan dan kemajuan. Tetapi Berang Station tidak cuba untuk menjadi bandar moden. Ia memilih untuk kekal menjadi dirinya sendiri. Tenang, sederhana dan penuh dengan cerita. Semakin perlahan kenderaan menyusuri jalan, semakin banyak perkara kecil mula kita sedari. Kedai-kedai lama yang masih dibuka, kaki lima yang sudah dimamah usia, papan tanda yang warnanya semakin pudar. Perjalanan yang paling bermakna bukanlah perjalanan yang membawa kita ke tempat yang paling jauh, tetapi mengingati bahawa masa akan terus berjalan walaupun ada tempat yang memilih untuk kekal menjadi saksi kepada sejarah. Juga mengingatkan kita bahawa warisan, kenangan dan sejarah adalah sesuatu yang sangat berharga untuk dipelihara. Terima kasih kerana sudi menemani saya seketika.
Semoga perjalanan yang ringkas ini dapat membawa kita melihat sebuah pekan lama. Sehingga kita bertemu lagi dalam perjalanan yang akan datang. Sekiranya anda menikmati video seperti ini, jangan lupa tekan button like, subscribe dan aktifkan loceng notifikasi supaya kita dapat sama-sama meneroka lebih banyak pekan, kampung dan lokasi menarik di seluruh Malaysia.